Manusia hidup untuk apa? Semua orang tahu jawapannya, tapi tak ramai yang sanggup mengaku. Kita boleh kata hidup untuk dosa atau pahala, syurga atau neraka. Tapi bila siang datang dan malam berganti, yang kita kejar tetap satu, wang ringgit. Ada yang kata duit tak boleh beli kebahagiaan. Tapi korang cuba renung-renungkan, duit bukan malaikat, tapi dia mampu jadi penawar. Semua bergantung macam mana dan untuk apa. Ada yang guna untuk kebaikan, ada yang guna untuk binasakan orang. Semua orang berlumba. Yang tak berlumba akan tertinggal, yang tak kejar akan dipijak. Kau tak hadap, kau tak hidup. Sudah senyummu, iringi jalannya waktu. Ya, Syah pelik. Awak banyak sangat kereta ni. Dia pun nak pergi mana? Biasalah Syah. Mereka semua ni baru nak balik kerja. Ramai juga orang pergi kerja ya. Ayah, tengok duduk. Dia tengah duduk, lepas tu dia minta duit kat orang. Cuaca dah lah panas. Dek, dalam dunia ni semua dah berubah. Mereka ada kepercayaan mereka. Mereka ada agama baru. Agama kapital dah rampas pemikiran manusia. Nanti kalau Syah dah besar, Syah dah ada kerja, Syah dah ada keluarga, baru Syah faham apa yang ayah nak masukkan ni. Manusia hidup untuk apa? Cinta, Tuhan, syurga, neraka. Semua orang ada jawapan sendiri. Tapi bila kau kikis lapisan-lapisan indah tu, yang tinggal cuma satu, duit. Syah buat kerja sekolah apa tu? Ya, apa tu? Awak ayah balik lambat sangat ni. Ayah baru balik kerja, Jai. Jai ingat tak? Hari tu, Jai sendiri ada minta dekat ayah. Jai minta ayah belikan alat tulis baru, buku baru. Dan tu, ayah belikan dah. Jai cuba dulu. Ayah, takkanlah ayah balik lambat macam ni. Ya, Jai tahu. Tapi janganlah balik lambat macam ni.
Kalau ayah tak kerja keras, macam mana ayah nak dapat duit? Belikan Jai alat tulis baru, buku baru. Okay? Sambung kerja. Nanti kalau Syah dah besar, Syah dah ada kerja, Syah dah ada keluarga, baru Syah faham apa yang ayah nak maksudkan. Kalau Syah tak adab, tak hidup. Kalau ayah tak ada, kita tak hidup, Jai. Dirimu tak ku sebut. Tapi kerana harga, kadang matahari pun tak bersinar dengan percuma dan ada bil yang perlu dijelaskan. Manusia juga makhluk berkaki dua. Demi sekeping janji palsu bernama nilai, dan setiap helai kertas itu dicetak dengan darah masa dan penuh kejujuran. Di hujung setiap sen ada tulang yang patah, ada hati yang digadai. Duit bukan alat. Duit itu Tuhan baru, dan manusia kini tunduk sujud dalam mazhab keempat, iaitu kapitalisme.